kita biasa dengar kan, chicken and egg, telur atau ayam kan, telur keluar dulu ke ayam keluar dulu. So dalam tindakan kita seharian lah, macam kita orang Portal Cari Jodoh Muslim Malaysia kan, so orang bila orang nak join Terjanah ni, dia ada chicken and egg dia orang. Oh, aku nak bersedia dulu dari segi kewangan, dah cukup ready nak kahwin, baru aku join, atau aku join dan sambil tu aku memperbaiki dan menambah baik aku punya kewangan kan. Aku nak, aku tak ready dari segi agama kan, so aku tak nak join Terjanah lagi. Ataupun aku join je Terjanah dan masa yang sama aku akan perbaiki agama aku kan. Aku nak kahwin tapi duit aku macam tak banyak sangat lah, aku nak duit banyak, simpanan RM10,000 contohnya. Ataupun aku nak kahwin dulu dan aku akan betul-betul fokus untuk menabung emergency fund, couple fund ke semua secara serius lepas dah berkahwin kan. Aku nak perbaiki agama macam tu juga, aku nak tambah income aku banyak-banyak dulu baru aku kahwin, atau aku kahwin dan pada masa sama aku akan usaha untuk tambahkan income aku. So dia sentiasa chicken and egg tau. Dan juga ada satu kisah kita orang lah, yang mana dia join Terjanah lepas dia dah bercerai kali kedua. Ada kisah testimoni dia dekat website kita orang lah. Dia kata dia perlu masa yang healing, supaya dia rasa dia tak nak berlaku tidak adil kepada lelaki yang bakal dia kenali dekat portal lah. So dia, apa yang dia buat adalah, isu ni mestilah kan, isu dia nak healing dulu ke nak join terus Terjanah. So apa dia buat, dia join Terjanah dan ambil package paling lama, dengan harapan package yang lama tu dia sempat untuk healing dan jumpa dengan orang yang terbaik untuk dia. Tapi nak ditakdirkan bahawa tak sampai sebulan dia bernikah dengan orang yang dijumpa dalam portal Terjanah kan. Dan dia kata testimoni tu, dia kata alhamdulillah perkahwinan sangat bahagia bla bla bla, dan yang registerkan untuk belah lelaki pun anak lelaki tu, anak lelaki tu umur 14 tahun. Okay, so nak katakan sentiasa ada dilema chicken and egg tu kan. Kadang-kadang kita kata je kita tak cukup duit, tak cukup beragama, tak cukup bersedia, tapi kita tak define betul-betul how cukup is cukup kan, how is tak cukup kan. Income sekarang kata tak cukup, berapa income yang cukup kan, baru kita nak ready nak join Terjanah, baru ready nak cari jodoh kan. Dan kita usaha tak ke arah tu kan. Kalau kita kata agama tak cukup kuat lagi, tak puas lagi berbakti kepada parents, so kita kena define apa yang tak cukup, apa yang kita nak usaha, apa yang kita tengah, apa yang kita dah usaha untuk kita cukupkan benda tu. Dan juga banyak benda sebenarnya memanglah kadang-kadang klise sangatlah orang cakap bila berkahwin ni rezeki makin murah kan, hidup lagi tenang, hidup makin bahagia. Benda tu betul dan tak betul lah kan. Ada orang hidup makin derita lepas kahwin kan, ada orang memang bahagia, rezeki mencurah-curah kan. Ketenangan tu memang tenang betul kan. Tapi biasanya yang kita dimomokkan adalah benda-benda yang negatif lah kan. Negatif orang seronok lah bercerita kan, burukkan pasanganku, dah bercerai apa semua kan. Tapi kebaikan ni pula banyak, tapi orang tak nak bercerita. Sebab apa? Sebabnya buat apa dia nak bercerita kan. Dia makin bahagia dengan isteri dia, perlu ke dia cerita, buat video, nak keluar surat khabar, keluar mana-mana apa portal-portal hiburan? Tak perlu kan. Sebabnya bila kau dicerita pun orang jadi menyampah kan. Orang menyampah, orang dengki kan. Dan juga benda tak ada keperluan. Dia dah menikmati benda tu kan, kebahagiaan, rezeki yang dia dapat. Kang cerita pasal rezeki lepas kahwin kau, orang kata riak pula. So kita banyak dimomokkan dengan side negatif kan. Yang side positif ni banyak kan. Bagaimana lepas berkahwin tu makin bersemangat nak bekerja, makin bersemangat nak berniaga, makin bersemangat nak belajar, makin bersemangat nak berbakti kepada mak bapak kan. So dia ada banyak the positive side tu. Cuma dia kebanyakannya orang hanya diamkan dan simpan sendirilah kan. Bagaimana lepas dah berkahwin, pasangan lagi push kita untuk berbakti kepada mak bapak kita. Kadang-kadang dia pun bagi duit lebih daripada kita bagi. So banyak benda. Tapi apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita kena be objektif. Kalau kita kata okey, kita tak nak lagi join portal cari jodoh, tak nak cari jodoh lagi, sebab apa? Cuba tulis benda tu, cuba tulis. Dan ada satu measurement kan. Kita tahu okey, kita tak cukup lagi, berapa lagi nak cukupkan, apa yang kita nak usaha, sebelum bila kita nak capai benda tu. So kita kena ada sasaran kita kan. Kalau tak, masa berlalu pantas. Apa lagi satu option yang ada adalah join je Terjanah kan. Join, along the way cari, dan apa yang tak cukup kita cukupkan. Sambil-sambil nak cukupkan, sambil-sambil itulah berkenalan, sambil-sambil dekat-dekat nak cukup, sambil-sambil itulah dah jumpa jodoh.